Asal viral je nak try. Asal viral je nak try. Jom try. Masuk wano ni. Hari ini kita nak buat gabungan ayam pok dan percik. Apa kata demo cincak dulu. Mula-mula kita masak ayam cara pok. Dalam periuk, capuk-capuk ayam, batang serai, halia dan bawang putih yang diketuk. Setelah tu, tuang 3 cawan air kelapa dan 1/4 cawan santan. Rebus ayam sampai lembut dan ingat terbalikkan ayam tu sekali tau. Kalau tak, kawal yang terbalikkan kamu. Hehe. Siap tu, kita angkat dia. Lepas tu, untuk kuah percik, saya mau tumbuk bawang merah, bawang putih dan dia. Hei, mu ni ngantuk Kau scroll konten makanan sampai 3 pagi semalam. Dah tu, capuk-capuk 2 batang serai, bahan tumbuk tadi, santan dan susu cair. Nak bagi aroma lagi naik dengan sentuhan bawang, wajiblah campak, kena, pasti sedap. Masak sampai pekat dah. Dah tu, bolehlah hidang sama nasi dengan pucuk ubi kayu tu. Tengok tu kuah dia. Nampak pekat elok je. Kawin dah jadi student cemerlang ni. Dulu tak? Selamat mencuba.